Untuk model Santa Fe, iaitu sebuah SUV segmen D nak ke E ni, kali ini anda tidak dapat lagi sebuah SUV yang kelihatan seperti mak-mak ataupun makcik-makcik. Anda menerima SUV Santa Fe dengan perincian eksekutif, dengan perincian yang sangat kami rasa mewah dan juga sangat bulky. Mereka juga menggunakan turbocharge bagi kesemua trim ini. Namun untuk trim Prime dan juga Prestige menggunakan enjin 1.6 liter, manakala untuk kaligrafi 2.5 liter. Jadi boleh jagakan kaligrafi pasti akan lebih mahal berbanding Prime dan juga Prestige. Reka bentuk juga kita boleh lihat dia telah berubah secara keseluruhan dan kali ini dia lebih kelihatan seperti kereta-kereta Eropah berbanding model-model Korea Selatan. Santa Fe kali ini boleh dikatakan amat menonjol dan kami tak sabar untuk menunggu model ini berada di atas jalan raya Malaysia. Daripada sisi pun kita boleh nampak model ini tampak lebih panjang dan juga lebih lebar. Di bahagian belakang ini kita nampak dia petak. Jadi untuk luggage capacity di bahagian belakang dah confirmnya lebih luas untuk meletak barangan peribadi anda. Jadi ini adalah rupa keseluruhan bahagian belakang model Santa Fe yang terbaru ini. Ini kalau hijau, agak menarik. Ianya boleh juga dibandingkan dengan Land Rover Defender. Namun, model ini lebih rendah berbanding Defender. Itulah saya rasa perbezaan yang boleh diungkapkan jika kita nak bandingkan model ini dengan kenderaan jenama lain. Bagi model MPV Styria ini, mereka tidak membuat facelift, namun mereka telah mengemas kini model sedia ada dan model ini sekarang mereka telah menerapkan chrome brass finishing. Model ini masih lagi mengekalkan trim Style, Prime dan juga Prestige, namun bahagian Prestige mereka ada dua trend kuasa iaitu Hybrid dan juga ICE. Dan kalau kita boleh lihat, bahagian yang mereka mengemas kini adalah pada bahagian finishing komponen, termasuklah apron di bahagian hadapan, emblem jenama Hyundai itu sendiri di bahagian lid brass chrome ini. Hero juga mereka telah menambahkan chrome brass punya elemen. Jadi boleh dikatakan keseluruhan komponen-komponen yang asas mereka telah ubahnya kepada chrome brass. Inilah dia integrated exclusive DRL bagi Styria yang terbaru ini. Untuk ruang dalaman, model di hadapan saya ini adalah versi Prestige dengan 7 tempat duduk. Mereka ada menawarkan juga Styria dengan 10 tempat duduk. Jadi amat sesuai untuk mereka yang berkeluarga besar, ingin berjalan ke sana sini menggunakan satu model kereta saja. Anak-anak kecil dengan mudah boleh berlari-lari ke hulu ke hilir. Bagi saya, ia cukup-cukup selesa. Malah mereka ada juga sunshade di bahagian tingkap penumpang.